Banyak daging dia ni. Betul-betul kampung lah. Kali ni aku nak bawa kau sarapan dekat satu pot hidden gem. Memang tersembunyi lah dalam kampung ni. Dekat warung dapur Swahili. Kita sarapan kat sini macam tempat ni aku mula masuk dalam ingat tak ada orang rupa-rupanya. Kau tengok beramai. Okey, apa nasi lemak ni? Lemak kerang, Nasi lemak kerang, rendang ayam. rendang ayam. Okey bang, baik. Terima kasih. Pagi-pagi dia dah goreng panas-panas kat belakang tu. Banyaklah nasi lemak dia kat sini. Aku ambil kerang. Tapi aku add on dengan rendang ayam. Aku ambil juga dengan dia punya sambal daging dia ni. Nasi goreng kampung, nasi goreng Cina pagi-pagi dah ada. Susah kau nak jumpa warung-warung pagi yang goreng panas-panas macam ni. Dan paling best kat sini, pagi-pagi lagi dia dah ada sate bang. Sate ayam, sate daging, sate perut bang. Akan datang ada kerang, kambing. Otak-otak pun ada. Kalau kau nak datang dekat warung dapur Swahili ni, daripada Pekan Masjid Tanah tu lebih kurang dalam 5 minit ke 6 minit je lah. Kau waste je. Warung dapur Swahili. Ni geng, sambal daging dia. Bismillah. Kena dengan nasi lemak baik ni. Sambal orang kampung. Rendang pagi-pagi dah ada ni. Bismillah. Ini betul rendang orang kampung. Sambal dia siap dengan bawang dan ikan bilis sekali, nampak? Nasi goreng daging, pilihan aku kat sini. Aku pun tak tahu tau, dekat dalam ni ada warung macam ni. Sekarang ni sate perut bulat memang dah viral lah. Dah susah pula nak jumpa perut kapet macam ni. Aku memang jamin lah puas hati kalau korang bawa family datang kat sini. Dah boleh masuk list sarapan pagi dah. Warung dapur Swahili, Kampung Air Hitam Darat, Masjid Tanah Melaka. Abang dah sampai, korang bila lagi?